Motor baru aku ni, GGR EV Lion G1. So hari ni aku tak bawa balik motor ni. Kita register je. Aku pun tak ada plate sebatang ke plate 2 batang, tak ada dah. Kita ambil je running number. Aku nak pergi ronda kat belakang tu. Aku nak tunjuk korang motor-motor yang dah up spec, dah masuk aksesori, jajan-jajan semua. Style motor ni kalau dapat, meh, aku tunjuk kau. Tu antara modifikasi yang famous untuk skuter EV ni. Selain daripada laju 200 lebih boleh pergi tu, comel-comel pun ada gak. Tengok kat sini, lampu mata minion. Yang masa awal-awal dulu, kalau nak pakai lampu ni korang kena custom. Jangan risau, dekat sini kita dah ada aksesori lampu minion. Yang ni contoh, motor sama dengan aku. Dah tukar dah rim alloy kau tengok ni. Rim alloy pula. Bro, what are you talking about, man? Tukar sport rim kau tengok. Cantik geng. Yang 2 biji ni pun ngam tak? Kau tengok belah belakang dia. Yang ni dah tukar dah absorber Supremo. Siap pakai Magic Boy punya caliper. Dah tukar ni nampak arm CNC. Handsome. Brake hose semua dah tukar lah. Motor ni pun boleh tahan bangsawan kak. Dah pakai absorber daripada Olin. Pakai ni Brembo P34. Kat sini banyak lagi lah aksesori-aksesori dia yang ada. Macam handlebar, seat dan macam-macam lagi lah. So ni adalah contoh-contoh motor yang aku tunjuk yang warna aku lah. Senang dapat inspirasi. So kau tengok dia dah masuk sport rim. Ni pun warna biru kak. Tak tahulah dia orang ni nak masuk memang warna biru je ke. Aku rasa warna chrome pun lawa agak. Caliper depan pun dia dah tukar agak. Cuma motor ni belum dinaik taraf. Yang ni owner buat kosmetik saja. Tak tahu dia kosmetik ke dia dah ada performance sikit. Kita tengok dekat hub belakang dia ni. Nak tengok kalau yang dah buat contoh macam ni lah. Yang ni yang belum siap lagi. Dia mesti nampak wayar ni panjang-panjang macam USB kat bilik kau Dia organize lah. Cuma wayar tu nampak banyak. Dia tu susun rapi je sebenarnya. Tapi kita tahu kat situ motor tu dah ada power. So korang nak tengok tak sambungan kita modified makeup motor skuter EV ni? Aku orang tunggu. Aku rasa itu je lah kot. Macam biasa lah geng. Mantap boy.